Sarawak terus menunjukkan prestasi cemerlang di pentas nasional dan antarabangsa walaupun berdepan cabaran ekonomi global. Yang di Perdua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, walaupun konflik geopolitik, revolusi teknologi, perubahan iklim dan perang tarif global memberikan kesan langsung kepada ekonomi negeri, namun Sarawak berada di landasan yang kukuh untuk menghadapi segala kemungkinan. Langkah proaktif yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Premier amatlah dipuji. Usaha beliau untuk terus meneroka dan mempelbagaikan peluang ekonomi dalam bidang strategik seperti tenaga hijau, teknologi digital dan inovasi bukan hanya memenuhi keperluan domestik tetapi juga memainkan peranan penting di peringkat nasional dan global. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 di Kuching pada Isnin. Tun Dr. Wan Junaidi turut menyifatkan usaha kerajaan Sarawak membangunkan sumber tenaga boleh diperbaharui sebagai langkah tepat dan berpandangan jauh dalam menghadapi perubahan iklim global.